Besar ikan patin ni. Kaki saya lah. Kena makan dengan ikan memerang. Mesti daripada atas sungai ni kan. Takkan dari sungai ni ikan patin ni. Ini mesti ikan dari kolam ni. Mesti daripada ikan dari kolam ni. Kolam Pak Saudara. Betul lah. Ni pun kena makan lagi ikan patin. Kena makan dengan memerang. Besar ikan patin tu. Itu kalau gulai kan, gulai tepoyak sedap tu. Kan? Hari kedua duduk kampung. Memang best. Sekejap lagi kita makan gulai kawah lembu.